Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama aku lagi di video aku yang ke-17 ini, di mana di dalam video kali ini aku akan kongsikan kepada kamu salah satu lagi perkara yang perlu kamu belajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, kita teruskan sahaja. Okey, perkara yang ke-17 ataupun fasa ke-17 ialah kamu kena membina jenama pribadi kamu sendiri ataupun orang kata personal branding. Okey, apa yang kamu perlu lakukan? Yang pertama ialah kamu kena tentukan nilai identiti diri kamu sendiri. Okey, contohnya, okey, apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu kena pastikan ataupun kamu kena kenal pasti niche ataupun topik utama yang ingin kamu kongsikan di dalam video kamu itu. Yang kedua ialah kamu kena belajar membina nilai yang ingin kamu bawa dalam channel kamu. Okey, contohnya kamu kena pastikan setiap video yang memberi manfaat kepada penonton kamu di dalam video kamu ataupun di dalam channel kamu setiap kali kamu post video terbaru kamu. Okey, perkara ketiga kamu kena belajar ialah kamu kena belajar mencipta slogan ataupun tagline untuk diri kamu sendiri. Okey, macam mana kamu perlu baca? Okey, apa yang perlu kamu lakukan ialah kena kamu buat satu tagline yang secara ringkas dan mudah untuk diingati oleh penonton-penonton kamu. Contoh saya menggunakan topi biru, cermin mata dan baju biru. Itu adalah cara saya sendiri. Bagaimana pula dengan cara kamu? Okey, kita mempunyai cara kita masing-masing. Yang penting perkara itu adalah perkara yang memudahkan penonton kita untuk mengingati kita dan memperkenal kita. Okey, lepas tu apa yang kamu perlu belajar ialah kamu kena juga perlu belajar bagaimana cara konsisten dengan gaya dan penyampaian kamu itu. Okey, contohnya kamu menggunakan nada suara kamu sendiri yang sama setiap kali kamu posting video kamu. Okey, yang keempat kamu juga kena belajar bagaimana cara kamu untuk membina kepercayaan penonton terhadap kamu. Okey, terutamanya setiap kali kamu post video itu dapat membina kepercayaan penonton kamu terhadap kamu. Okey, apa yang kamu perlu lakukanlah, kamu hendaklah sentiasa jujur dan sentiasa telus ketika kamu berkongsi maklumat di dalam video kamu setiap kali kamu post video terbaru kamu. Okey, macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu ataupun dapat menjadi panduan kamu untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat YouTube ini, jangan lupa kamu subscribe dan follow aku. Yang paling penting jangan lupa share supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang keluar sana tu juga ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat YouTube ini, juga mendapat manfaat daripada video aku ini. Kalau kamu ada apa soalan, ada apa pertanyaan, sila tulis dalam komen. Okey, kalau aku merasakan apa-apa idea ataupun apa-apa lagi kamu nak tahu, tolong tulis di ruang komen. Okey, jangan lupa kalau kamu nak info yang lebih lanjut lagi, jumpa aku di video aku yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.